Inilah isi konten ni sebenarnya, dan konten ni adalah konten terakhir. Di sinilah tempat Rina dan kawan-kawan semua preparation sebelum berbuka tu. Itu adalah momen yang akan mengeratkan silaturahim semua. Bila kita tengah berkumpul tu, pernah dengar tak doa mustajab sebelum nak berbuka? Betul. Kita orang akan berdoa dan kita akan dengar doa masing-masing. Okay. Kita minta maaf. Kau nak yang baik sebenarnya tau. Kenapa? Harry kena tahu, Harry kehilangan sosok ibu. Tapi ayah kehilangan cinta sejati dia. Aku memang banyak buat salah sama Abah sama Mama. Kalau Mama masih ada, mungkin Mama aku bangga dengan aku. Gencana Kamemon. Rina nak tender 50 tender ni. Ambil 4 pieces juga, ada juga. Mahal kenapa? Ada mana? Sikit 4 pieces. Ada nak mana? Aku nak rasa je satu je, aku kenyang. Adik sampai ke adik? Okay guys, so sekarang kita tengah dekat Texas. We're gonna sahur right here. Shin, apa share? Ada orang pakai sendiri. Ayam. Dia marah aku. Siapa kau Rina ni? Weh, siapa kau? Berani kau tak? Hello. Hello. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tapi jajan dia boleh tak? Masya Allah. Tak, kemarin kenapa kau tak angkat call aku waktu aku call lu? Kau sahur tu. Sibuk lah hari ni. Harry, kalau nak call pun tengok waktu Harry. Waktu tu pukul berapa? Mana aku buat prank. Okey, lepas itu Hari ni kau angkat pula. Harry, sebab sekarang waktu more. Hari tu waktu sahur. Ini jam berapa ni? Jam 3. Aku fikir macam tu. Kira sahur lagi. Yes, hari tu Rina tengah tidur waktu tu. Sekarang tengah lepak. Sekarang Rina tengah sahur. Kau lepak kat mana? Kenapa? Sibuk je lah. Tak nak. Aku dengan Nihin nak pergi sahur juga ni. Nak pergi Moreh juga ni. Tu konten boleh tak? Kalau gitu join je lah kita orang sekali. Nanti kau send location lah. Okey, boleh. Okey. Okay guys, so kita sudah sampai di Texas Chicken. So di sinilah tempat Rina dan kawan-kawan semua Moreh ke sahur, saya pun tak tahu. So mari guys, kita jumpa Rina. Kita tengok macam mana. Kita makan dulu. Go! Rina! Kita makan. Kau makan apa? Mesti punya roti. Makan ayam. Bismillah. Ni terus ngap ya. Bismillah. Dah hati. Kenapa pakai pegang telefon aslan? Edi. Ini bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana subhana wa ta'ala. Amin. Rini, share bercakap kau nanti hilang kau. Okay. Apa punya? Mana nombor kami? Jom kita ambil ayam. Belah kiri ya. Belah kiri ha. Dorang. Oh ini kan Salah, aku pun ingat di sini. Ni kemian. Harry jatuh, Harry. Harry jatuh lagi. Harry jatuh lagi. Seseru. Salah. Bukan di sini. Kau ni Sini, apa ha. lapar sudah lah. Hey. Okay guys, so kita sudah selesai makan. Alhamdulillah. Ya. Kenyang ke Rina? Kenyang. Kenyang sangat. Lagi kenyang sebab makan dengan Kau ni. Ihin. Ihin. Apa kau? Okay. Inilah isi konten ni sebenarnya, dan konten ni adalah konten terakhir di bulan Ramadan. Aku sebenarnya nak
nak share lah, dan berkongsi pendapat dengan kau jugalah pasal bulan Ramadan ni, yang ini adalah pertama kali saya sambut bulan Ramadan jauh dari family. And then kebelakangan ni bila Rina buat konten tentang mak, buat celebrate birthday mak Rina, family punya ni lah, bonding family punya konten, dia buat aku rasa macam dia taklah sebar. Aku tak naklah sedih-sedih, tapi Sentuh. ya, dia buat tersentuh dengan konten Rina tu. Ramai tersentuh. Ramai tersentuh, betul. Ramai yang menangis. Jadi nangis tak? Saya tak nangis juga, cuma dia mengimbau kenangan sikit. Dia taklah sampai menangis. Sebab benda yang berlalu aku dah redha. Kan seperti mana yang kita tahu, saya tak ada mak. Bila celebrate birthday mak kepada Rina tu, dia buat saya teringat di mana ini adalah Ramadan yang ke 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ramadan yang ke-6 tanpa mak. And then last saya celebrate birthday arwah mak saya rasa 2017 masa saya SPM. SPM ke STPM masa tu? STPM. The moment yang paling best sekali adalah mak Rina dapat ni kan, abaya kan? Abaya. And then saya dulu last hadiah yang saya bagi dengan arwah mak saya adalah telekung. Telekung itu yang buat saya macam teringat lah gitu. Sama lah, pakaian juga. Pakaian. Best lah, best. Dia buat saya macam rindu lah dengan. Siapa yang tak rindu kan? Rindu yang paling berat ni orang bilang rindu yang tidak bertemu lagi. So kita pergi ke soalan pertama untuk kita bincangkan isu ni lah. Boleh. Isu pula. Momen paling best yang Rina masih ingat sampai sekarang bila berbuka puasa bersama keluarga di bulan Ramadan. Bagi Rina, sepanjang sebulan kita berpuasa ni, baru sekali Rina puasa dengan family dekat Pahang. Tu pun 2 minggu lepas kot. Ke seminggu lepas Rina balik Pahang dengan Echa. Rina dapat tahu yang nenek Rina request nak makan shell out. Lepas tu Rina jadi dipertanggungjawabkan untuk masak shell out tu. Sebab tu nenek Rina dia tak ada kat rumah lagi. Dia masih lagi dekat KL. Tapi dia on the way nak balik Pahang lah. Mak Rina macam mana masak shell out? Semua orang tak tahu. Lepas tu kiranya Rina antara orang yang banyak makan shell out. So ada pengalaman lah macam mana rasa shell out yang sedap macam tu. Kalau masak tu pun tak pernah lagi. Tapi Rina tahu rasa shell out yang sedap macam mana. So Rina dipertanggungjawabkan masak untuk keluarga Rina yang nak dekat 20 orang waktu tu. So kita orang masak guna kawah yang, tahu tak kawah kenduri? Boleh imagine tak? Sebesar-besar kawah tu dan guna sudip yang memang batang yang panjang, batang kenduri tu. Lepas tu waktu dah masukkan seafood tu, tak cukup pula kuali dia. So kena tukar pula dekat kuali yang lagi double besar. So masak lah, tapi ramai-ramai lah. Kira macam memori. Ini bila lah. ni? Bila? Baru-baru ni, yang minggu lepas tu. Sedok dalam berat tau. Dah siap tu kita orang bentang plastik kat tengah-tengah. Kat lantai je kita makan. Tengah-tengah lantai. Lepas tu ada daun pisang untuk jadikan kita orang punya pinggan. Lepas tu tuang shell out tu. Lepas tu makan ramai-ramai. Nenek ada, mak, parents Rina ada, makcik-makcik saudara semua ada. Itulah. Rina memori yang tak akan dilupakan. First time macam tu. So Rina yang uruskan benda tu lah. Sebab Rina yang uruskan. Sebelum ni makcik-makcik lain tau. Kira ni first time untuk Rina sediakan makanan untuk family. Percaya tak? Kau percaya tak cerita ni? Benda ni kau tak masukkan dalam konten kau. Konten mana? Konten lah. Tak apalah. Ni momen ni khas untuk konten Harry. Kau ni untuk kau punya kenangan lah. Cuma kau ceritakan je dekat sini. Cuma the real moment tu yang tak di-capture dalam tak capture pun sebab Rina tengah fokus busy dengan benda tu lah. Ya, aku. Tapi best lah. Rina dah tak berupa orang dah waktu tu. Tapi itu momen paling best lah. Ya, sebab memang aku tenung je kuali tu bila nak masak. Memang Rina fokus lah dengan makanan tu. Sebab nak bagi orang makan kan. Lepas tu diorang makan pun macam berselera gila. Diorang asyik pun juga sedap gila macam tu. Kiranya first time family Rina yang masak shell out yang sedap adalah Rina. So itulah momen berbuka puasa paling best lah. Bagi Rina ya. Sebab Rina macam orang penting waktu tu. Okay. Kalau Harry? Kalau family saya ni biasa-biasa je di Sabah. Family saya ni biasa-biasa, sederhana.
Kami dulu berniaga bazar, berbuka pun dekat bazar. Kan kita kalau berniaga ni kita berbuka dekat bazar. Every day, every bulan Ramadan saya akan ulang benda yang sama. Dari saya kecil sampailah arwah meninggal. Waktu tu berniaga apa kat pasar? Berniaga macam-macam lah. Nasi, mi kari. Belauk lah. Nasi tu nasi kerabu, nasi tomato, nasi ayam, ABC. Masyuk lah. Dulu. Mak saya memang pandai masak. Arwah mak pandai masak. And then setiap hari kita akan berbuka di kat bazar. And then bila ada momen berbuka dekat rumah, itulah momen paling best. Di mana hujung-hujung Ramadan. Macam sekarang ni lah. Sekarang ni hujung-hujung Ramadan, bazar tutup. So kita akan berbuka dekat rumah. Kami berkumpul ramai-ramai, then makan masakan yang mak saya masak tu. Dan yang paling best sebenarnya bila mak saya tu dia hidangkan. Dia hidangkan makanan tu. Itu momen yang paling saya rindu lah. Enjoy the moment lah sebab jarang-jarang benda tu berlaku. Yes, jarang-jarang benda tu berlaku sebab kami jarang makan bersama lah. Kami makan memang ramai, pekerja dengan kawan-kawan semua. So bila ada momen macam gitu dekat rumah, dia susah nak dapat. So itulah yang paling best. Buka bersama lah. Ya. Bersama tanpa ada orang lain. Just family je, adik-beradik. Memang jarang gila. Abang saya ke adik saya memang kami jarang berkumpul ramai-ramai. Seingat saya memang dah lama dah benda tu. Itu yang saya rindukan lah. Momen berbuka puasa bersama family. Simple je kan? Simple. Tapi bermakna. Dia taklah sampai yang macam nak celebrate besar. Bukan kami tak minat benda tu. Sebab kita pun ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan dan benda tu memang aku rasa kalau ada benda yang boleh aku ulang, aku nak momen tu je. Dan yang paling aku rindu gila momen bila mak kita suapkan kita. Air tangan mak tu. Dia suap dekat mulut kita tu, kita rasa macam disayangi kan gitu. Best lah. So itulah yang aku rindu sebenarnya. Kita pergi ke next soalan. Ajak main tadi. Tak perasan ni. Tak perasan ajak main. Tak perasan ajak main. Jadi, bagaimana Ramadan mengeratkan hubungan antara ahli keluarga Harry dari tahun ke tahun? Bagaimana Ramadan ni boleh mengeratkan hubungan keluarga? Okey. Macam yang aku cakap tadi, kami berbazar apa semua kan. Bila kita berbuka dengan family ni, berbuka dengan keluarga, menyediakan makanan tu, sesi menyediakan makanan, contoh beli dekat bazar, preparation sebelum berbuka tu, itu adalah momen yang akan mengeratkan silaturahim semua. Time makan tu tak juga. Time makan semua fokus makan. Cuma sebelum tu, masa menunggu nak berbuka tu, itulah momen yang paling best. Dan dia mengeratkan kami punya hubungan tu dengan kerjasama lah gitu. Dan waktu tu nak berborak apa? Yes, excited sama-sama. Dan aku ada ingat satu momen dulu, waktu berbuka tu, kami tak akan start berbuka bila tak cukup orang. Kita akan sibuk cari, mana abang kau, mana abang kau, mana adik kau. So momen tu lah yang kita rasa macam dicari-cari, tercari-cari gitu. So dia mengeratkan silaturahim lah. Kalau Rina family kecil ke? 3 orang adik-beradik. Saya 4 adik-beradik. Saya 6 lah. 4 orang adik-beradik. 3 lelaki, 1 perempuan. And then 2 orang ibu bapa lah. 6 orang. Rina 5. Tak beza jauh pun. 5 orang. Bagi Rina waktu ni kot, bila kita tengah berkumpul tu, pernah dengar tak doa mustajab sebelum nak berbuka? Betul. So waktu tu kita orang akan berdoa dan kita akan dengar doa masing-masing. So boleh tahulah apa yang ayah Rina nak, mama Rina nak, adik Rina nak. So dan semua orang pun akan macam sambil berdoa, lepas tu akan bincang balik pasal benda tu. Macam mana. Macam tu lah kot. Dari segi communication waktu tu lah. Okay, that's all. Masa bulan puasa, apa yang kau akan rindu bila bukan bulan puasa? Okay, contoh lah, bila dia ada bulan puasa je, bila bulan lain dia tak ada. Apa benda yang kau rindu betul? Selain daripada amal ibadah lah, macam solat tarawih. Selain daripada benda tu, apa yang kau rasa yang kau akan rindukan? Makan sama-sama kot.
Kan, tak rasa ke? Rasanya kalau selain bukan Ramadan, kita akan seorang makan dulu, ni makan dulu kan? Betul. Bagi Rina, momen makan bersama tu. Sebab kalau 30 hari kita dengan family, 30 hari lah kita makan sama-sama dengan diorang. I think that's berbuka bersama. So sepanjang bulan ni Rina memang berbuka dengan family lah? Tidak. Sebab kat kerja kali ni, kadang Rina makan beli makanan dekat Family Mart je. Tak berbuka yang proper. Tapi okey je. Anak perantau. Rina pun anak perantau juga. Boleh kira lah berapa kali je makan yang makanan yang real, makanan proper. Kalau tak aku beli apa tu, caji ke, ataupun beli sushi kat Family Mart tu kan. Tapi itulah still tak kurus. Okey bah. Jadi Kalau aku akan rindu, kalau saya yang rindu sekali momen Ramadan, dan sekarang pun saya rindu sebenarnya. Sebab apa? Sebab ini tahun pertama saya puasa tak dengan family. Dari awal sampai habis ni saya tak dekat dengan family lah. Yang paling saya rindu sebenarnya sahur. Sahur dengan family. Sebab apa? Momen sahur ni, dulu arwah mak saya selalu kejut sahur. Nak dengar suara mak ke? Dia lain lah. Pasal mesti kau pula jenis yang mak kejut sekali tak dengar kan? Gitu lah. Kerja mak aku kejut sahur. Wah, aku rindu lah. Sebab sekarang ni yang kejut aku sahur Irfan. Bukan suara mak lah. Bukan suara mak. Itu lah, dirindukan lah benda tu. Dan memang setiap tahun aku rindu benda tu ya. Tak ada benda lain tu. Bukan aku tak sayang bapa aku, lagi sayang dengan bapa. Cuma kalau nak di rumah gitu. Kan kita ada friendship geng-geng kita ni kan. So Aisyah nak letak apa nama geng friendship kita ni? Geng Budak Bocah. Geng Budak Bocah? Yes. Saya rasa apa patut kita namakan geng kita ni? Geng pas sekolah. Terus sepanjang kita berkumpul at Texas Chicken dan kita berikan nama geng. So share dah ready tu Sot? Cuba kau bagi ucapan raya dekat mak kau. Bagi ucapan raya? Cuba ya. Ucapan raya untuk mak kau. Mama, selamat hari raya. Mama ayah dah. Mak aku je. Mama ayah, selamat hari raya. Akak mohon 10 jari mohon maaf kalau banyak buat mamang ayah terluka, buat mamang ayah risau. Sebab aku kan anak perempuan sulung. So perhatian diorang dekat aku tu lebih lagi berbanding Echa. Tak adalah. Lepas tu mohon maaf lah kalau akak ada buat kesilapan. Dari segi terkasar bahasa ke dengan mama ayah, dari segi jarang call mama ayah ke. Kau minta maaf. Kau nak yang baik sebenarnya tau. Kenapa? Kau berani cakap je. Sebab jarang ada family yang transparent lah. Macam family aku dengan family kau berbeza. Jarang. Mungkin sebab kau perempuan kan. Perempuan punya style gitu. Keluarga Harry berapa orang lelaki? Tiga lelaki. Tiga lelaki? Seorang je perempuan. Mungkin lelaki dia macam tak meluahkan dia tak cakap. Itu normal je. Tapi korang tunjukkan kasih sayang korang dari cara lain. Mungkin bukan word of affirmation. Betul. Mungkin act of service macam tu. Bagilah ucapan kat ayah. Aku nak bagi ucapan kat mak aku juga. Boleh. Kalau mak aku dengar lah. Mestilah. So benda ni aku dah lama dah nak cakap. Last aku cakap dulu 2019 lah gitu. Terus sebelum lagi. Dan setiap kali raya memang susah sikit, berat sikit. Okay. So aku jarang meluah tu dengan bapak aku, dengan mak aku. Bagi Rina, selagi diorang hidup ni, kau kena meluah kot. Bagi tahu je apa yang kau rasa. Terutama kalau kau sayang diorang kan. Sebab tu sekarang kan Rina akan amalkan. Kalau ada orang call Rina ke, Rina akan cakap je I love you. Benda tu. Sayang mama, sayang ayah. Sebab kadang kita kalau dengan kekasih, laju je mulut. Setiap masa sebut benda tu. Tapi kalau dengan parents, kau main berat lagi. Sebenarnya dengan diorang lah kita kena sentiasa meluahkan mengenai kata-kata sayang ni. Cakap
Nanti ayah mesti tengok nanti ni. Siapa tak sayang ibu bapa kan? Okay, so aku cakap benda ni walaupun susah. Mama, Abah, selamat Hari Raya. Aku memang banyak buat salah sama Abah sama Mama. Dari aku kecil sampai aku besar, aku menyusahkan. Kalau Mama masih ada, mungkin Mama aku bangga dengan aku. Sebab dulu aku pernah cakap dengan mak aku. Pasal benda macam benda future ni. Oh. Masa terjadi juga. Maknanya kau anak yang baik lah. Lagi apa lagi cakap dia? Aku akan pegang janji aku yang aku pernah janji dulu sama Mama. Aku akan jaga Abah, si Dela gitu. Sebab abang aku dulu dah kahwin. So tinggal aku dengan ya. Adik kau. Susah lah konten ni, kau ni. Kau nak buat konten ni? Dari start aku tak Mama tiada gitu. Aku tak rasa pun sebenarnya bulan puasa sama Hari Raya ni. Rindu gitu. Aku tak tahu kenapa. Ya. Kalau untuk bapa aku, gila bos. Bapa aku seorang yang kuat. Bapa aku ni idol aku lah. Dia susah macam mana pun dia. Harry kena tahu, Harry kehilangan sosok ibu. Tapi ayah kehilangan cinta sejati dia. Itulah. Cakaplah Harry sayang ayah. Kau panggil apa ayah? Abah. Cuba cakap Harry sayang Abah. Ayah kau tengok je konten-konten kau kan? Mesti dia suka nanti. Bah. Aku panggil Bah ya. Aku sayang kau, Bah. Aku tak pernah lama tau jauh dengan bapa aku. Ya. Aku lama tahan benda ni. Aku homesick tau. Mestilah. Tak pernah ke Semenanjung lama-lama. Betul lah. Okey lah, itu je lah Rina. Semoga Abah sihat. Tak boleh. Semoga parents kita Amin. sihat lah itu. Okay guys. Kamu ni janganlah sedih-sedih lah. Biasalah batu kalau kita cakap pasal family ni guys, memang ada terasa sikit lah. Aku tutup dulu pintu. Sebenarnya tidak apa-apa pun guys. Aku just rindu dengan family aku. Aku just rindu dengan arwah mak aku. Biasalah bah, kita ni kalau cakap pasal family dia memang rasa berat. Dan sorry saya tak dapat share banyak. Tapi insyaAllah mungkin lepas-lepas ni saya akan shoot konten Hari Raya. Mungkin saya menangis lagi, kamu pun faham je. Tapi benda ni, bak kata Rina,
semalam dia cakap gunakanlah masa itu sebaik-baiknya. Betul? Sebab bila dia sudah tiada nanti baru kita rasa menyesal buat apa kan. So ya guys, walaupun saya tidak ada mamak, tapi saya still ada bapa, ada adik-beradik semua. Saya still ada Mamak Rina. Boleh jadi bapak saya juga kan Mamak Rina. Dan saya pun tak tahu, mungkin saya akan ada mamak baru barangkali. Nama bapak saya Husin. Kamu boleh follow dia punya TikTok ni. Siapa yang berkenan dengan bapak saya, kelebihan bapak saya ni, dia boleh menyanyi. Dia juga seorang MC juga. Saya punya talent bercakap ni pun sebenarnya terlahir daripada ayah saya ataupun abah. Shout out to abah. Dan saya bangga ada abah yang macam abah. Seorang lelaki yang luar biasa. Siapa tidak idolkan bapak sendiri kan? Dari kecil sampai ke besar, dia tidak pernah mengeluh dengan kami. Semua orang, adik-beradik, dengan mamak saya pun, arwah mamak saya pun, dan abah ni yang tak pernah mengeluh. Mungkin ada juga yang bapak kamu pun ataupun ayah kamu pun macam bapak saya juga. Jarang kita dengar bapak ni, ayah kita ni mengeluh kan guys. So itulah apa yang saya terinspirasi daripada bapak saya. Mungkin sebab dia seorang tentera yang memang hati kering. Ayah saya bekas tentera guys. Kami memang bukan keluarga senang, memang keluarga susah. Tapi saya tak rasa susah tu. Sebab bapak saya dia tidak express pun dia punya susah tu. Right? So janganlah kita bersedih-sedih guys. Sekarang ini saya akan tutup saya punya konten pada hari ini dengan ucapan Hari Raya guys. Bersama ayah. Semua ayah kan, tak cakap ibu kan, semua ayah. Saya keluarga lepas raya ni, korang terus post konten. Sebab apa aku tak post konten? Bukan apa, ada certain anak-anak yang tidak dapat dekat dengan keluarga.